Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Kalau badan besar macam aku ni sikit, sempit sikit lah. Akhirnya kita punya doa dah termakbul. BMW Malaysia dah officially bawa masuk M3 Touring Competition M X-Drive. Yang ni model G81. Dan dalam video kali ni aku akan cerita semua benda yang korang perlu tahu pasal kereta ni. Okey, untuk bahagian depan dia actually sama je macam M3 Sedan dan juga M4 Coupe tu. Sebab dia punya front end memang sebiji, sama je dengan dia punya grill yang sangat besar untuk lebih airflow masuk ke radiator. Dan juga version ni pula adalah facelift punya model lah. So dia punya lampu adalah jenis snake eye atau orang panggil yang aero tu lah. So ada sedikit perbezaan yang lama dengan yang baru ni. So actually korang boleh muat kereta ni sebenarnya sebab depan dia memang sama je macam M3 Sedan dan juga M4 Coupe tu. Korang boleh tukar dia punya hood carbon fiber, korang boleh tukar dia punya fender carbon fiber. Even dia punya bumper nak tukar Adro version 1 atau version 2 pun boleh. So kereta BMW ni memang versatile kalau kita nak tukar ataupun kita nak mod kereta ni. Okey, untuk bahagian tepi dia pula macam korang nampak dia punya belakang slope roof ke bawah sebab dia adalah station wagon. And also aku difahamkan juga dia punya wheelbase adalah sama dengan M3 Sedan dan juga M4 G80 dengan G82 tu. Wheelbase dia sama je, cuma belah belakang ni dia lebih panjang sikit dan juga atas dia lebih tinggi. And for fact dia punya bumbung actually besi tau, dia bukan carbon fiber sebab dia punya bumbung ni terlalu besar. So BMW tak ada mold yang cukup besar untuk buat carbon fiber belah atas ni. So dia boleh buat untuk M2, M3 Sedan dengan M4 atau kereta-kereta M yang lain lah. Tapi untuk G81 Touring ni dia tak mampu nak buat sebab dia punya roof ni terlalu panjang dan terlalu besar. So memandangkan dia X-Drive, so dia adalah all-wheel drive lah. And dia juga ada active M differential di mana korang boleh tukar. So instead of all-wheel drive, korang boleh buat dia jadi rear-wheel drive. And untuk bahagian suspension dia ada adaptive M suspension dengan M compound brake dengan caliper yang merah yang ikonik tu depan dengan belakang. Dan juga 825M bi-color black forged alloy wheel, 19 inci di bahagian depan dan juga 20 inci di bahagian belakang lah. Ini stagger design. Okay, kat bahagian belakang ni favourite aku sebab dia punya cermin belakang ni boleh buka guys. Dan aku pasal dekat kereta lama pun ada juga macam kereta Civic EG, dia punya cermin ni boleh buka. So mana kereta ni hampir 1 juta, dia punya boot mestilah power boot and automatic. Menarik kan? So kalau cerita pasal boot, dia punya boot space 500 liter, lebih besar daripada yang M3 Sedan which is 480 liter. Yang ni 500 liter. And kalau kita lipat seat dia, dia boleh cecah sampai 1510 liter. So memang luas, korang nak letak korang punya haiwan peliharaan ke, nak letak golf club, golf set, apa benda korang boleh fikir dalam ni, semua benda boleh bawa masuk je. So bila masuk je bahagian dalam, benda pertama yang welcome aku adalah dia punya steering yang sangat besar ni, Alcantara. And then dia ada red lining stitching dekat bahagian tengah ni. And then ada juga BMW curve display dengan infotainment system yang bersaiz 14.9 inci dan juga 12.3 inci untuk instrument cluster. Kalau dekat pre-facelift dia asing kan, tapi dekat sini dia sambung sekali satu full curve display. And then kat dalam ni actually banyak gila carbon fiber. Macam kat bahagian center console ni carbon fiber, dia punya dashboard ada trim carbon fiber. And then ada juga M emboss logo dekat dia punya gear knob, dia punya start engine warna merah, banyak carbon fiber, seat leather dan juga warna orange dan juga ada carbon fiber parts kat sini. Ni adalah seat bucket tau guys. Seat bucket yang powered. Powered seat. So bolehlah kita ke depan ke belakang. So actually kalau badan besar macam aku ni sikit, sempit sikit lah. So kena pergi gym bagi kurus sikit. And then untuk bahagian speaker dia pula ada 16 speaker 464 watt Harman Kardon surround sound system. So memang banyak gila speaker data-data macam Tesla. Tesla pun yang Highland version tu sampai 17 kan. Ini 16. So overall demi sitting position memang rasa selesa, memang driver fokus. Bawa pun aku rasa around the corner memang melekat lah dengan seat bucket ni kan. So memang akan rasa shock gila lah bawa kereta ni. So masuk pada bahagian belakang, okay, seat depan ni adalah position aku. Yang macam kau nampak, carbon fiber guys. So duduk belakang ni actually very comfortable lah. Aku punya kepala pun dengan bumbung ada dalam satu penumbuk atau satu extra lebih. And then under thigh support dia kurang sangat tapi aku boleh lunjur kaki aku lah. Cumanya, contohlah kalau emergency brake ke apa, kalau aku terslide ke depan, actually mungkin aku punya shin ni, keting ni akan sakit lah sebab depan ni keras. Carbon fiber. So kalau langgar ni memang sakit keting ni. And dekat bahagian belakang ni juga ada aircon. Bolehlah kita nak on. Tak silap aku dia adalah dual climate lah. And ada juga USB port Type C 2 kat belakang ni. So fun fact, M3 Touring ni dekat Europe dia gelar supercar killer lah. Walaupun design dia nampak family car wagon tapi actually laju gila. So kalau kita tune kereta ni, actually kita boleh dapat sehingga 1000 horsepower. Korang bayangkan station wagon macam ni boleh cecah 1000 horsepower. Pergi sekolah, hantar anak,
Kau guys. So ni actually first M3 Touring officially yang dekat Malaysia. Yang dekat Europe, model Touring or Wagon ni memang ramai peminat sampai sekarang lah. Tapi kat Malaysia ni pula, dulu sebenarnya ramai je guna. Tapi since market SUV dah take over kan, so model Wagon kurang dapat sambutan. So yang masih guna atau betul-betul enthusiast and peminat je yang akan still appreciate kereta station wagon macam ni lah. So pesaing paling dekat M3 Touring ni actually adalah Audi RS6 Avant yang baru tu. So under the hood, dia ada engine S58 inline 6 3.0 liter dengan twin turbo, and power output dia 530 horsepower dengan 650 Nm of torque. Untuk bahagian gearbox dia pula, dia pakai ZF8 transmission. So gearbox dan engine sama je macam M3 sedan yang G80 tu dan juga M4 G82. Okay, kalau korang rasa M3 Touring tu terlalu besar, korang boleh dapatkan M2 CS. Kenapa CS? Sebab CS stands for Competition Sport. So kereta ni memang dibina khas untuk track focus, and aku difahamkan juga kereta ni 30kg lebih ringan daripada M2 biasa. So macam mana dia boleh achieve 30kg lebih ringan kan? Sebab kereta ni ada banyak carbon fiber parts. Tapi despite dia ada banyak carbon fiber and 30kg lebih ringan, kereta ni dia punya 0 to 100 lebih lambat sikit. Dia 3.8 saat sebab dia adalah rear wheel drive. Macam kereta M3 Touring atau M3 sedan tu, dia X-Drive. Tapi jangan salah faham, kereta ni boleh juga jadi rear wheel drive, and untuk M3 sedan tu ada juga rear wheel drive. Okay, untuk bahagian rim dia pula sama je setup, 20 inch kat belakang and 19 inch kat depan, and also dia punya brake caliper pun sama, iconic warna merah depan dan juga belakang. Tapi seperti kereta-kereta M yang lain, dia punya bubung sama juga carbon fiber. So actually kalau korang tengok model M2 CS ni, dia lain sikit dengan adik-beradik dia yang lain. Proportion body kereta ni, satu dia coupe, and then dia punya design dia lebih petak. Kalau nak bandingkan dengan M3 atau M4, body dia nampak cantik je design kan. Tapi bila dekat M2 ni, dia nampak lebih petak and nampak lebih, bagi aku lebih sadar, lebih puff. Dia pun kereta ni nampak dia kontot sikit, pendek sebab dia coupe kan. Tapi jangan salah faham, kereta ni memang laju walaupun despite nampak dia kecil. Sebab untuk M2 CS ni, enjin dia pakai sama je dengan M3 Touring dan juga M3 sedan, which is S58 inline 6 3.0 liter twin turbo. Source power dia pun sama juga, 530 horsepower, 650 Nm of torque, and also kalau korang nampak dekat boot belakang dia ni, dia ada integrated ducktail. So tak payah beli asing, dia dah terus tanam sekali dengan boot belakang ni. And aku refahamkan juga untuk material diorang guna untuk boot ni, dia guna material yang lebih ringan. So bila aku masuk je dekat dalam M2 CS ni, dia punya vibe lebih kurang sama je lah macam yang lain. Dia ada instrument cluster and ada infotainment system yang size dia sama je, curve display. Dan ni 14.9 and cluster dia adalah 12.3. And dia punya steering pun sama juga, Alcantara, ada stitching merah kat depan ni, carbon fiber parts, carbon fiber, banyak carbon fiber parts guys. And then untuk bahagian center console dia, ni semua carbon fiber. Tapi kalau korang tengok bahagian tengah ni, macam normally center console dia boleh buka kan, dan ni tak ada. Korang boleh just letak phone kat sini, and then ada USB type C. Kat sini memang tak boleh buka, macam untuk letak tangan korang je, boleh rest kat sini. And benda-benda lain sama je, start button warna merah, dia punya logo emboss dekat gear knob ni. And wow, oh ni menarik, dekat dia punya doorkat ni ada carbon fiber, and kalau tengok macam logo CS ni illuminated, macam dia menyala. So kereta ni kalau korang yang single atau tak kahwin bolehlah beli M2 ni. Tapi kalau korang tak mampu nak beli yang M2 CS ni, ada juga version yang biasa punya. Sebab M2 CS ni aku difahamkan harga dia nak cecah RM1 juta, which is around 950,000. So almost 1 million guys. Untuk bahagian seat dia pula memang carbon fiber dan juga seat bucket, tapi dia powered, sama juga macam M3 Touring tadi tu. Begitulah dia untuk kedua-dua buah kereta ni. Yang ni M2 CS yang berharga 950,000, hampir 1 juta. Dan ni M3 Touring G81 harga 900,000. Kedua-dua kereta ni ada karakteristik yang berbeza. Yang ni kalau korang nak pergi track, nak jalan, nak toge ke, nak street apa semua boleh. Tapi kalau yang ni pula, ni bawa family, bawa hantar anak, pergi sekolah apa semua kan, memang ngam gila. Tapi yang ni memang supercar gila lah. Kereta pun dah hampir 600 horsepower and the station wagon. So apa pendapat korang dengan kedua-dua buah kereta ni? Adakah korang nak beli ataupun baik beli? Cuba komen sikit kat bawah. Dengan harga 1 juta, korang boleh beli kereta apa? Macam-macam kan? Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni lah. Aku Sufi daripada Fast Drive and I'll see you guys on the next one. Bye. Assalamualaikum.